Hello, apa khabar belakang sihat ke dok? Akak dok mana? Okey, akak ni berada di rumah warisan. Okey, Perlis di Arau ni. Okey, di sekitar Arau ni berhadapan dengan Masjid Arau. Okey, Masjid Besar Arau dan juga dekat dengan stesen kereta api Arau. Okey, jom kita tengok rumah warisan ni ada gapo. Okey, ikut akak. Tu nampak tak apa tu Masjid Arau. Opposite dia ialah stesen kereta api Arau. Okey, kita ada di kawasan ni ada apa tu signage Daulat Tuanku. Okey, Tuanku Raja, Raja Perempuan, Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Muda Perlis dengan Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Okey, sini ialah I Love Perlis, rumah warisan. Okey, mari kita tengok ada gapo di rumah warisan. Okey. Sini apa yang menarik? Mari kita tengok. Ikut akak. Okey, inilah adik Najwa kita. Okey. Kita kat mana ni? Okey, sini dekat rumah warisan. Okey, jom kita tengok barang-barang antik. Oh, barang-barang antik. Siapa-siapa yang suka antik, hari ni memang sesuai. Ialah benda-benda antik yang kita tengok ni. Ni apa ni? TV. Oh, tengok TV dahulu tu yang ada pintu lagi dah. Ya, ya. Adik kakak nak tahu tak? TV kalau you masih ingat lagi, TV ni masih dulu tu, zaman dulu tu, mahal pada TV lah ni. TV lah ni murah ya. Sebab dulu tu dia mari sekali dengan casing tu. Oh, casing, hak tutup tu. Aku ingat lagi, ayah kita tu sibuk tengok TV. Aku kita malas buat kerja rumah, kerja sekolah. Dia kunci, ada kunci je gitu. Dulu ni mana ni Ni ada kunci, tengok tu. Ada pintu lagi tu. Lagi ada apa di sini ni? Tengok kita belum masuk dalam lagi. Ya. Kita di ruangan sebelah ni. Ni di ruangan belakang. Ni macam motor-motor adalah orang bagi tu. Atau collection sendiri. Tengok tu. Rumah ni kepunyaan siapa? Kak. Bos siapa? Owner. Cik Wan. Cik Wan. Cik Wan. Tu kepunyaan tu? Oh, tengok tu. Ni ke mana ni? Oh, ke seberang tu lah. Sebab dia tu ada landasan kereta api. Ni tengok ni. Ni dalam ni pun galeri. Ya. Rumah warisan juga. Rumah warisan. So kita boleh naik lah atas ni. Ya, kita boleh naik atas ni. Tu ada telefon. Mari tengok telefon lama. Dulu ni ada handphone dulu ni. Nak tengok dulu ke? Kalau ada telefon lagu ni dah duduk dom orang kaya lah tu. Ni, ingat lagi ni. Siapa hak gawe dulu main telefon kau ni? Dia tekan tret lagu ni lah dulu. Zaman dulu tengok ni. Hello, is it me you looking for? Ada. Ni kipas-kipas lama, typewriter, tahu typewriter. Zaman typewriter. Dia tekan shift naik tu. Aku pun belajar lah sikit dulu kena pakai invoice, type invoice. Tik trik. Ting. Hafiz tahu tak Hafiz? Tak tahu. Zaman lain lah. Duduk atas ni. Ambil. Tak nak. Itu kena cari pengantin. Tak boleh. Nanti boyfriend dia marah. Suami dia marah. Tok laki dia marah. Okey, jom kita naik atas. Jom. Najwa. Ship sini. Oh, itu. Okey, Najwa nak bawa akak naik ke rumah warisan. Okey, tinggi juga. Ya, tinggi dulu. Rumah dulu-dulu tinggi-tinggi sebab takut banjir ke apa? Takut binatang buas. Ya. Tu landasan kereta api nak pergi KL. 50 tahun dah ni rumah ni. Tengok ni. Dekat 50 tahun dah. 1960 something. 50 lebih. Dekat 60 tahun dah. Antik. Kipas pun antik dah. Ni bilik apa ni? Najwa? Tengok. Untuk orang tengok lah tempat ni macam mana. Kan? Tengok rumah ni macam mana.
Dia buat aircon. Untuk sewa ke ni? Tak. Tak, untuk tunjuk pada orang je lah. Ni, tengok jam ni. Jam tangan, jam dinding, jam apa. Ada KLCC bawah tu. Tengok jam antik lagi ni. Ada tulisan tu. Buat ni. Buat nak tahu buat. Tak tahu juga tu. Jangan Fiz, nanti patah ni. Kena Fiz, patah kena ganti Fiz. Tengok ni rumah lah, contoh rumah lah yang bagi tahu. Rumah dulu-dulu 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, macam ni lah rumah dia sebenarnya. Rumah macam ni. Ada yang masih lagi beli rumah macam ni, dia buat hotel, dia buat chalet, dia buat apa kan. Okey, terima kasih banyak. Okey, so orang datang ni kena bayar ke kalau nak masuk ni? Bayar RM3. RM3? Ya. RM3 untuk entrance, lepas tu tengok sendiri ke ada? Boleh Bergambar semua tu. Okey, so satu lagi tempat tourist attraction yang menarik di kawasan Arau Perlis, ya. Dekat dengan landasan kereta api, stesen kereta api tu Ya, betul. dengan masjid apa? Masjid Arau. Masjid Arau. Masjid apa? Negeri. Masjid? Negeri. Masjid Negeri Arau. Okey, yalah Masjid Negeri Perlis Arau. Okey ya, terima kasih ya. Sama-sama. Thank you. Thank you. Okey, Najwa, apa tu dalam tu? Dalam tu heritage. Heritage. Bilik Bilik penginapan. Bilik untuk sewa ni? Ya, betul. Betul. Boleh sewa masuk tinggal? Boleh? Ni ialah Arau Heritage Inn. Dah lihat ni. Tengok ni. Arau Heritage Inn, boleh sewa, boleh tinggal sini. Dekat, tak jauh daripada Masjid Negeri di Arau Perlis. Sini. Okay, tengok ni. Banyak bilik ni boleh sewa. Sini pun ada kereta antik, kereta terlama, bukan antik sangat lah, kereta lama je lah. Mercedes-Benz, model-model lama ada kat sini. Tu ada lagi tu. So, ni tempat yang satu daripada option, okay, untuk tinggal di Perlis ni ialah Arau Heritage Inn, ya, tak jauh daripada stesen kereta api Arau. Okay, jom mari sini, jumpa siapa? Jumpa Najwa. Okay, bye-bye.